Alright, Assalamualaikum dan selamat bertemu kembali. Okey, kebanyakan traders loss bukan sebab setup dia salah ataupun strategi dia salah, tetapi adalah disebabkan terlampau FOMO, terlampau nak cepat entry apabila price berada dekat dalam zone supply ataupun zone demand. Terlampau cepat, takut terlepas entry. Ini yang membuatkan ramai traders terperangkap apabila price masuk dalam zone reversal. Alright, tanpa membesar, hari ini saya nak share dengan korang bagaimana entry apabila price masuk dalam reversal, tak kisah supply ke ataupun zone demand. Tanpa membuang masa, jom saya tunjukkan cara entry apabila price masuk dalam zone reversal. Okey, dia macam ni. So dekat sini kalau korang tengok H4 dekat sini adalah zone H4, sini adalah resistance dekat sini, okey. Dan dekat sini kalau korang tengok dekat sini adalah zone support pada dekat sini. So apabila price masuk dekat sini, okey, korang pergi dekat 1 hour. So korang nampak price, okey, dekat sini kan 1 hour punya zone dekat sini. Sini 1 hour punya zone. So korang perasan tak dekat sini, korang tengok dia naik dekat sini, nampak? So dekat sini ramai orang mula sell dekat sini. Sell. Tapi kalau korang tengok sebenarnya price dia mencari liquidity. Dekat mana liquidity? Sebelah kiri ni, nampak? Sebelah kiri ni. Ini liquidity ni, nampak? Dia clearkan liquidity ni. Price naik. Kemudian korang pergi, okey, dekat M15. Nampak? Dia dah clearkan liquidity dekat sini. Baru dia turun. Nampak tu? So, apabila price dia dah clear dekat liquidity ni, apa yang perlu korang lakukan adalah, yang pertama sekali adalah trend line. Itu satu. Korang boleh menggunakan konsep trend line. Nampak? So, trend line, dia turun. Dia pull back, dekat sini korang entry. So nampak dekat sini, berapa dia pergi pagi tadi ni? Dekat sini pagi tadi itu dah 1,200 pip. So sama juga dekat sini, apabila price dekat sini, nampak liquidity dekat sini, always look to the left dekat sini, nampak to the left, dia sampai dekat sini, korang pergi dekat 1 hour ataupun H4, cari liquidity dekat mana, dia clear liquidity dekat sini. So nampak dekat sini, di sini ada liquidity yang dia clearkan dekat sini, nampak? So apabila dia dah clear dekat sini, okay, dekat M15 korang tengok, dekat sebelah sini, dia clearkan liquidity kat sebelah sini, nampak? Apabila pergi sudah clear, dekat sini lah, nampak dekat sini M15, korang boleh pergi kepada M5 untuk entry. Nampak ni entry ke M5. So korang tengok trend line dia break dekat sini. Dan korang tengok berapa dia pergi pagi tadi, dia zoom, okey, 500 pip. Okay. So buat korang-korang kalau tak tahu lagi macam mana cara nak entry apabila price masuk dalam reversal, simple saja. Di sini ada indikator Jepun dekat sini, korang onkan saja indikator Jepun dekat sini, nampak? Dekat sini dia dah bagi buy dekat sini, nampak ni? So apabila buy dia dah break dekat sini dan korang entry dekat sini, nampak? Zoom dekat sini ke 500 pip. Sama juga dekat sini, apabila price dah masuk dalam zone dekat sini, nampak dia dah bagi signal sell. Lepas tu signal sell dekat sini. Apabila dia bagi signal sell dekat sini, saya padam dekat sini, okey, nampak signal sell dekat sini, dia bagi sell dekat sini, korang tandakan sahaja dekat sini, dia break sahaja dekat sini, nampak, korang terus sell. Nampak ni, price turun 1,200 pip. Alright? So, buat korang-korang, kalau korang nak belajar lagi pasal setup candle Jepun ataupun indikator Jepun, link ada dekat bio, korang klik sekarang.